Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdullah Khairi nak tunjuk cara nak buat kabu apa? Kabu nangka style saya. Saya nak makan. Jadi ikut suka saya. Okey. Bahan-bahannya. Nampak ni, cabai. Bercandunya cabai mau bagi pedas. Okey. Cabai. Lagi apa? Terlaik elok lah. Ni bawang ada, bawang. Lepas tu kita masukkan kesik. Alamak. Lupalah garam. Garam. Lupa satu lagi. Belacan. Ambil belacan sikit eh. Belacan sikit. Cakap jauh sikit. Saya nak makan. Tu kita masukkan. Tu dia. Garam. Buka sikit. Garam. Nampak. Buka sikit tu. No. Saya nak makan. Ikut suka saya. Masukkan sedikit garam. Okey, garam pula. Belacan. Okey, buka ni sikit. Ni. Tak cukup. Santan. Dia. Cakap hijau sikit. Bintik elok. Saya buat kabu style saya. No? Nampak tu. Rasa sikit. Sedap. Okey. Nampak tak? Simple ya. Tapi sedap. Kemudian kita masukkan kerang. Dia kerang. Lepas masukkan kerang, kita masukkan nangka. Alamak. Tu tak tahan orang. Hamba lalu makan weh. Anak saya sapu sama ya. Makan semua nampak. Ayat tangan saya. Nampak tak lalu pada suka hampa. Ada yang komen tak lalu lah ustaz. Tak pakai sarung tangan. Saya jamu anak saya 30 tahun lebih lah. Makan jemaah umrah saya pun sama agak. Saya buat asam dia pun makan. Dia nampak. Kena duduk jauh sikit berapa. Saya meleleh elok aku nampak ni kabu. Nah, gue nampak Nampak lalu tak? Mai, kabu nangka dengan kerang. Tak pergi atas sikit. Lepas kata cepat basi. Tak ada nak basi Duduk jauh sikit. Tak ada nak basi Saya lagi tak tahu habis tu Depa makan menjilat jari. Okey. Jom makan. Kabu nangka. Nangka. Bismillahirrahmanirrahim.